Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Makan nasi dah ke awak? Sedapnya. Mak Ti buat gula khemok ni hari ni. Gula khemok ayam. Awak mari tengok Mak Ti buat. Senang sangat-sangat je. Mak Ti guna rempah khemok daripada Adabi ni. Lepas tu ni antara bahan-bahan kita gunalah untuk buat gula khemok. Lebih kurang je macam gula Terengganu tu, tapi dia guna rempah khemok. Bawang dia dua. Satu ni dia mayang-mayang. Ni satu ni kita blend. Nanti resipi dia Mak Ti tulis dekat caption tu. Kita blend dulu separuh bawang tu. Lepas tu kita mayang pula separuh. Mula-mula kita tumis rempah 4 sekawan ni. Kayu manis, bunga lawang, cengkeh, semua-semua tu lah. Lepas tu daun pandang. Lepas tu kita bubuh kita mayang ni. Bawang merah, bawang putih, halia. Kita goreng dulu biar dia garing sikit. Masak dulu. Allah, wanginya, sedapnya bau. Bau daripada cengkeh dengan daun pandang tu. Lepas kuning dah sikit-sikit tu, kita cuah ni bawang hak kita blend tadi tu. Bubuh dalam tu bawang hak kita blend. Lepas tu ni bubuh rempah kurma. Mak Ti guna rempah kurma Adabi, nak guna brand mana-mana pun boleh je, tak ada masalah. Bubuh rempah dalam tu, masak dulu biar dia garing-garing sikit. Lepas tu Mak Ti tambah sikit cili boh. Kita nak suruh colour dia tu ada merah sikit. Ada orang ni tak letak cili boh ni, tapi Mak Ti letak. Ikut selera kita lah. Lepas tu Mak Ti bubuh belacan, nisang dengan asam keping. Koh sedap ni. Kita masak dulu. Lepas tu kering sangat, kita tambah air sikit. Ni kerisik. Nyo gula. Bubuhlah dalam sesudu gitu. Lepas tu kita masak. Biar masak dulu rempah tu, baru bubuh ayam tu. Letak ayam, letak ubi kentang. Letak benda lagi. Ni bawang goreng. Dibubuh bawang goreng. Lepas tu bubuhlah garam. Perasa kita nak bubuh lah ajinomoto sikit. Dia nak mati air sekejap je. Jangan lama-lama sangat mati air ni. Gaul-gaul biar dia serat rempah tu. Gaul-gaul sekejap. Lepas tu boleh tambah air dengan susu cair. Kalau masak kurma ni, Mak tidak bubuh santan, tapi kita ganti dengan susu cair. Bubuh setengah tin susu cair tu, biar ada kuah sikit. Lepas tu campurlah dengan air pula. Kalau tak campur air, pekat lalu pula. Gaul-gaul gitu. Siap. Tunggu sampai ayam tu masak. Tengoklah, jangan tinggal pula. Tunggulah gaul kucah-kucah. Nanti kan dia nembok pula. Bubuh air, bubuh belaka dah ni, siap belaka dah ni. Cuma tunggu ayam dengan ubi kentang tu masak. Sedap ni kurma ni. Nak makan dengan nasi putih boleh. Nak makan dengan nasi minyak. Mak Ti makan nasi putih je. Lepas tu ada acor timur tu. Mak Ti buat acor timur, sambal belacang. Selamat mencuba.